Saya terbeli emas dengan harga yang tinggi. Sekarang harga emas tengah rendah. Rugilah saya. Mungkin ianya nampak rugi, tetapi rugi sementara sahaja. Ini kerana kita masih lagi ada privilege berbanding orang yang simpan emas digital. Dan kita juga masih ada privilege berbanding orang yang melabur dalam saham. Sebab kita ada emas fizikal. Emas fizikal tuan-puan tak sama dengan emas digital ataupun pelaburan saham. Apabila kita ada emas fizikal, gram emas yang kita simpan tu tak berkurang pun. Contohnya kalau kita simpan saham ataupun emas digital. Kalau emas turun, maksudnya kita tak ada apa-apa, berputih mata. Tetapi kalau kita simpan emas fizikal, gram emas kita masih ada dalam tangan kita ataupun dalam akaun emas juga. Tipsnya ialah kalau kita nak simpan emas, pertama jangan guna dana jangka masa pendek. Contohnya dana kita beli barang dapur, tetapi sebaliknya kita simpan emas untuk dana jangka masa panjang. Contohnya dana persaraan, dana umrah, dana pergi haji. Ini kerana tuan-puan dalam jangka masa pendek harga emas memang naik dan turun, tetapi dalam jangka masa panjang mengikut sejarah 20 tahun harga emas sentiasa naik sekitar lebih 10 hingga 15%. Yang kedua tuan-puan, ketika harga emas tengah rendah, kita ambil peluang untuk tambah lagi gram emas untuk puratakan harga emas. Ini kerana tuan-puan untuk nak kukuhkan kewangan dengan emas, kita fokus pada pertambahan gram. Bukan kita beli emas hanya pada harga emas tengah rendah, tetapi kita sentiasa beli, puratakan harga, fokus pada pertambahan gram walaupun harga emas tinggi ataupun harga emas rendah. Jadi tuan-puan nak mula simpan emas, tuan-puan boleh refer Pinpool untuk saya bantu dalam langkah-langkah simpanan emas perak yang terbaik.